individual. Okey, so hari ni anak-anak, penekanan adalah lesen memandu awak. Nah, bila cukup awak, tolong ambil lesen. Okey? Ini Motor Wazi bersama dengan syarikat Castrol Malaysia yang mana dia ambil tanggungjawab sosial dia untuk share tentang teknik perunggangan dan penggunaan brake yang sempurna. Kesalahan yang paling kerap dilakukan oleh pelajar sekolah adalah menunggang melebihi had laju, memandu secara melulu, tidak menggunakan topi lidah semasa menunggang motosikal dan juga tidak mengikut peraturan jalan raya yang menarik, contohnya penggunaan signal dan juga keluar simpang. Pelajar yang mencukupi umur 16 tahun mesti memiliki lesen memandu bagi motosikal dan pelajar 17 tahun boleh memohon untuk lesen memandu bagi kenderaan B dan juga DA atau kenderaan automatik. Jadi sebelum menunggang motosikal, bagi pelajar mesti memastikan motosikal dalam keadaan yang baik. Motosikal berada dalam keadaan yang boleh digunakan, penekaran minyak enjin, hitam, brake, lampu belakang, lampu hadapan, signal dan juga fizikal motosikal itu sendiri. Assalamualaikum, saya Motiviti Motor Wazi. Saya Rosli menerangkan motosikal sebenarnya bukan sekadar kegunaan biasa, tapi dia dijadikan sebagai karier di masa depan kita, kalangan minat-minat kerja beroda. Jadi inisiatif yang kami buat hari kami ke sekolah-sekolah dengan bantuan ataupun dengan tanggungjawab sosial daripada syarikat Castrol Malaysia, kami dapat kongsikan ilmu-ilmu yang sepatutnya kepada pelajar khususnya ilmu motosikal. Okey, yang pertama sekali dalam sukan motosikal ni kita kena ada ilmu, kita kena ada mentor dan kita kena amalkan apa yang perkara baru yang kita pelajari. Kena cari info-info baru tentang bagaimana cara nak dari sudut penjagaan motosikal, dari sudut skill tunggangan dan yang paling penting sekali adalah penggunaan brake yang sempurna. Kepada anda semua, kita pakai wire hari ni ya. Jauh sikit saya nak pergi kan. Okey, yang pertama sekali ya, saya nak beritahu, naik motosikal badan kita kena lembut. Ini adalah in-wheel bike. Jangan standby brake setiap masa. Guna pakai masa perlu je. Okey? Turun kaki kiri. Jangan turun kaki kanan, turun kaki kiri. Dan apa kalau kita ambil test, turun. Kita tengok.